Guys, korang ingat lagi tak satu brand yang dulu menjadi lambang kekayaan dekat Malaysia tapi sekarang ramai dah lupa? Jenama apa itu? Jenama Bonia. Kalau lahir tahun 90-an, kau confirm pernah nampak mak ayah kau bawa beg Bonia. Dulu kalau pakai Bonia ni, kita boleh memang nampak macam executive vibe. Tapi ramai tak tahu Bonia ini adalah syarikat Malaysia dan sampai hari ini masih listed dekat Bursa Malaysia. Tapi yang orang tak perasan, harga saham Bonia ini dah jatuh lebih 40% dalam masa setahun. Bukan sebab produk diorang tak elok, tapi dunia fashion dah berubah terlalu laju. Saya yakin Gen Z juga tak minat dengan desain lama, brand global juga terlihat makin agresif dan kuasa beli Malaysia makin ketat. Bonia struggle nak tarik crowd muda terutamanya Gen Z. Dari segi pemilikan, keluarga founder masih pegang kuat dalam syarikat Bonia ini iaitu Bonia Holdings ada 27%, Freeway Team 22% dan dana besar macam Eastspring dan EPF pun ada sedikit pegangan. Tapi jangan salah faham, Bonia belum mati, dia tengah buat rebranding, cuba jadi lebih modern, fokus lifestyle premium. Soalan untuk you guys, Bonia ni masih nampak premium ke ataupun dah hilang aura? Ada lagi tak yang masih menggunakan Bonia hari ini? Dan guys, follow untuk tahu lebih banyak cerita syarikat Malaysia yang kita semua pernah guna.